Dan juga kita dah tunjukkan bukti bahawa lukisan paling tua dalam dunia mengenai objek peliharaan ni terdapat di Nusantara ni. Berada di gua-gua dekat Marus Pangkep, Sulawesi tu. Berusia 40,000 tahun. Pelbagai jenis kapal ada dalam gua-gua yang dekat Nusantara ni dilukiskan. Ada yang basic, ada yang tidak ada pendayung, ada yang ada pendayung, ada yang mula tunjuk penggunaan outrigger tu, pengimbang dia tu. Dan ada yang menunjukkan mereka menggunakan tiang layar 1, tiang layar 2 dan pelbagai evolusi, inovasi kapal-kapal tu. Semalam kita dah tunjukkan. Semalam kita bercakap tentang kapal Nusantara sampai ke dari permulaan dia sampai ke pengakhiran dia di mana kan. Di mana kapal-kapal tu hilang kan. Sampai hilang sampai tak jumpa tu. Rekod shipwreck yang kita tengok, kita tunjukkan semalam, tidak ada kapal-kapal ni. Contoh-contoh dia lah. Contoh-contoh dokumen-dokumen diterbitkan lah. Ini yang diterbitkan. Mysteries of Malaysian Shipwreck. Ini satu dan beberapa rekod lagi. Tapi tidak ada kapal-kapal Melayu kan. Ada kapal-kapal Cina, ada kapal-kapal Portugis. Kapal-kapal Belanda di sana.